So pagi ni aku pergi church untuk kali terakhir untuk tahun ni. So mungkin ada surprise kot. Sebab ni minggu terakhir kan untuk tahun ni. Message this morning that will hopefully, and as with every service we ever partake in. Dah settle. Ni dah masuk bulan kelima aku datang ke church setiap hari Ahad. Aku datang church ni bukan orang kata tak elok lah apa. Aku datang sebab dia tak banyak cakap pasal Bible tau. 20% saja aku rasa dia cakap pasal Bible. Yang lebih tu lebih pada motivasi. So tu aku suka datang sini. Datang seorang kan.